Siri Naruto karya Masashi Kishimoto sememangnya terkenal dengan watak-watak yang memiliki kuasa luar biasa sampai tahap melampaui had manusia biasa. Bukan hanya protagonis seperti Naruto, malah barisan antagonis juga sering diperkenalkan dengan jutsu dan kuasa yang benar-benar gila. Dalam Boruto 2 Blue Vortex, ancaman terbesar setakat ini ialah Shinju, makhluk yang lahir daripada gabungan Jubi muda, White Karma dan Climax Code, dan ia diketuai oleh Jura, jelmaan terus daripada Jubi. Shinju kini memburu Naruto dan Himawari. Mereka jelas merupakan ancaman bertaraf planet. Namun itu tidak bermakna tiada watak era Naruto yang mampu menyaingi mereka. Jadi dekat sini kita akan senaraikan 7 karakter yang mampu memberi saingan kepada Shinju ini. Yang pertama, Otsutsuki Kaguya. Sebelum Momoshiki dan Ishiki muncul, Otsutsuki Kaguya sudah lama membuktikan dirinya sebagai ancaman paling dahsyat dalam sejarah Naruto. Dialah individu yang pertama membawa cakra ke bumi dan kekuatannya begitu melampau sehingga hampir semua ninja ketika itu tidak mampu menandinginya. Untuk menewaskannya, Team 7 terpaksa bergabung semata-mata untuk menyegel Kaguya, bukan membunuhnya. Kaguya pernah bergabung dengan pokok dewa dan memakan buah cakra, menjadikannya memiliki cakra hampir tidak terhingga serta kebolehan dimensi yang menakutkan. Jika Kaguya kembali dalam 2 Blue Vortex, Kaguya maybe mampu memberi saingan yang dahsyat kepada Shinju ini. Yang kedua, Uchiha Madara. Nama Uchiha Madara sinonim dengan kekuatan mutlak. Dia pernah menewaskan 5 Kage seorang diri, mengawal Kurama dan akhirnya menjadi Jinchuriki Jubi. Rivalitinya dengan Hashirama menjadikan dia antara shinobi paling lengkap dari segi kuasa, strategi dan pengaruh. Dengan gabungan rindingan, perfect Susanoo dan kuasa biju, Madara mempunyai persamaan ketara dengan Shinju seperti Jura. Dalam konteks pertempuran berskala besar, Madara jelas mampu memberi saingan kepada Shinju ini. Yang ketiga, Uchiha Obito, penguasa Kamui dan Jinchuriki Jubi. Perjalanan hidup Uchiha Obito penuh tragedi, dari ninja baik hati kepada dalang di sebalik Akatsuki. Obito akhirnya menjadi Jinchuriki Jubi. Jutsu ikoniknya adalah Kamui, memberinya kelebihan luar biasa seperti intangibility dan teleportasi. Dengan region yang pantas, kelajuan ekstrim dan kuasa Jubi, Obito berpotensi besar untuk menyaingi 1 atau 2 Shinju secara langsung, terutamanya dalam pertempuran taktikal. Yang keempat, Uzumaki Naruto. Walaupun Naruto bukan lagi di kemuncaknya, Baryon Mod membuktikan bahawa dia masih berada di liga yang berbeza. Dalam mod ini, Naruto berjaya menekan Ishiki, sesuatu yang hampir mustahil bagi shinobi yang lain. Walaupun Baryon Mod tidak boleh digunakan lagi kerana pengorbanan Kurama, hakikatnya kuasa tersebut cukup untuk menjatuhkan sekurang-kurangnya beberapa Shinju jika ia masih boleh diakses. Even bukan hanya Baryon Mod, mod-mod Naruto seperti Six Path Naruto Chakra Mod yang lain juga cukup untuk memberi saingan kepada Shinju ini. Yang kelima, Uchiha Sasuke. Walaupun kehilangan rindingan, Sasuke kekal sebagai shinobi elit. Teknik mata, kepakaran pedang dan kecerdasan taktikal menjadikannya ancaman yang besar. Tambah pula kalau kita kira semula dengan dia ada balik rindingan itu akan membawa peluang yang besar Sasuke untuk menghadapi Shinju. Dan kita kena tahu hakikat bahawa Shinju seperti Hidari sendiri menggunakan cakra Sasuke. Sudah cukup membuktikan betapa tingginya tahap kuasa Sasuke walaupun dalam keadaan yang lemah. Untuk karakter yang keenam, Hashirama Senju. Hashirama Senju bukan sekadar Hokage pertama, malah dikenali sebagai God of Shinobi. Tanpa biju, tanpa dojutsu, Hashirama mampu menewaskan Madara dan mengawal biju seperti mainan. Teknik Mokuton miliknya sangat sesuai untuk melawan entiti-entiti seperti Shinju yang berkait rapat dengan pokok dewa. Dari segi stamina, kawalan cakra dan skala jutsu, Hashirama adalah musuh semula jadi kepada Shinju dan saingannya pasti akan cukup besar dan mampu bersaing dengan Shinju ini. Even tak menang kesemuanya, sebahagian mungkin dia mampu atasi. Dan yang ketujuh, Mat Gai. Tanpa ninjutsu, tanpa genjutsu, Mat Gai hampir membunuh Madara Jinchuriki Jubi dengan gerbang ke-8-nya, 8 Gate, khususnya Naikai. Ini membuktikan bahawa Taijutsu Tulin juga mampu mencabar makhluk bertaraf dewa. Jika Mat Gai berada di puncak kekuatan dan sanggup mengorbankan nyawa, satu Shinju boleh tumbang hanya dengan serangan
fizikal semata-mata. Tapi Shinju yang bertahap rendah lah. Kalau kita nak kata dengan Jura, Hidari itu mungkin agak sukar, tapi boleh nak beri sedikit saingan kepada mereka. Jadi dekat sini, Shinju mungkin ancaman terbesar dalam Boruto, tetapi sejarah Naruto membuktikan bahawa legenda-legenda lama, jika dibawa daripada anime Naruto lah, masih relevan. Jika mereka kembali atau berada di kemuncak masing-masing, dunia shinobi pasti akan bergoncang sekali lagi. Jadi ingat, video ini bukanlah kita nak kata yang mereka-mereka ini akan kembali, tapi just untuk konten semata-mata, untuk mengatakan even di era Naruto pun ada beberapa shinobi, beberapa karakter seperti Kaguya yang mampu menyaingi kekuatan villain Shinju di anime Boruto ini. Even mungkin tak menang kesemuanya sebab ada jurang, tapi setidak-tidaknya memberi saingan yang sangat dahsyat. Jadi apa pandangan korang tentang keadaan ini? Kalau korang ada beberapa karakter yang boleh masukkan dalam list ni, korang boleh senaraikan di ruangan komen.